pada peringkat awal, rakyat serta pemerhati politik meletakkan satu pandangan bahawa pembangkang cuba untuk keluar daripada kepompong pemikiran yang lama dengan menggabungkan negeri-negeri di bawah pentadbiran mereka itu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu di bawah satu urus setia, dan fokus mereka itu kepada ekonomi, bagaimana untuk menjalinkan hubungan antara satu sama lain dalam konteks ekonomi, politik, dan yang pastinya bagaimana mendapatkan kepakaran daripada pemimpin-pemimpin yang pernah merajui negara. Namun kita lihat SG4 tu peringkat awal tu gempak. Peringkat awalnya tu mencetuskan satu potret, memperlihatkan seolah-olah inilah suatu pembangkang yang berbeza ataupun yang mampu untuk mengubah negeri-negeri berkenaan, tetapi akhirnya lesu dan kita lihat tak dengar apa-apa dah. Tak dengar apa-apa, senyap, seolah-olah sorak satu kampung, akhirnya ting kosong yang muncul tidak memberikan kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi ataupun ingin membawa satu perubahan yang baru kepada negeri-negeri SG4 tu. Jadi kenapa SG4 tu ditubuhkan sehingga tidak mampu mengisi ruang-ruang kritikan yang pernah diberikan oleh seteru politik mereka. Patutnya Perlis dan Kedah itu boleh menggunakan peluang yang ada untuk membangunkan negeri mereka di kawasan pantai barat, termasuklah di kawasan pantai timur itu, menggunakan kepakaran pemimpin-pemimpin satu sama lain. Tetapi saya lihat bukan lesu, namun tak bergerak. Tak bergerak. Apa yang mereka buat? Tak nampak lah. Tak nampak.